Untungnya simpan emas. Nak raya tak perlu fikir nak pinjam duit kat mana-mana. Boleh je jual emas yang ada pada kita. So hari ni saya nak jual emas untuk belanja raya pada tahun ini. Jom kita tengok. Ini item 10 gram yang saya beli ketika harga 2,000 lebih sahaja. Hari ini saya akan jual dia. Dan manakala ini pula 1 dinar saya beli, harga ketika itu 645 sahaja untuk 1 dinar. Jadi kita tengok hari ini berapa public gold kami. Jadi kali ni saya akan jual emas ni dekat Menara Public Gold Jalan Tun Razak. Sampai je ambil lift, kita terus naik ke tingkat 2 untuk proses jual beli. Okey, dah sampai di tingkat 2, terus masuk dan di pintu yang dikawal oleh polis bantuan. Masuk je pejabat Public Gold, kelabu mata dibayangi oleh kilauan emas yang sangat cantik. Daripada item yang besar hinggalah untuk item barang kemas yang bertaraf mak-mak datin lah kau dapat beli ni. Alamak, lupa pula nak ambil nombor giliran. Dah dapat nombor, kita tunggulah sehingga staf panggil nombor kita. Dan ini adalah emas terakhir sebelum kita serah kepada Public Gold. Kita tahan gambar dulu. Bagi emas buka item Public Gold, staf akan buka untuk cek ketulinan dan juga berat emas tersebut. Ini adalah jumlah belian balik Public Gold daripada saya. Dan tak sampai 1 hari tuan-puan, duit dah masuk ke dalam akaun bank saya. Sangat mudah berurusan dengan Public Gold. Emas boleh dijadikan sebagai cash bila-bila masa sahaja dalam masa yang singkat. Untuk mulakan simpanan emas, tuan boleh klik link bio. Saya akan bantu untuk mulakan simpanan emas dengan murah, mudah dan patuh syariah.